Salam sejahtera, terima kasih kerana nak tahu tentang bisnes SIM kad Tuan Wow ni. Bagaimana nak buat duit dengan bisnes ni? Sangat mudah. Yang pertama, anda kena jadi pengguna SIM kad Tuan Wow ni dulu. SIM kad Tuan Wow ni adalah SIM kad prepaid. Dia tak ada kontrak. Tuan-tuan nak pakai nombor baru boleh, nak kekalkan nombor lama sedia ada pun boleh. Apa yang bagusnya SIM kad ni? SIM kad ni sama je macam yang SIM kad tuan-tuan pakai. Boleh buat internet, boleh buat call. Tapi apa yang bezanya, dia bagi 5 kelebihan ekstra lagi. A. Internet high speed. Kebanyakannya plan data yang diberikan, tuan-tuan akan dapati internet tuan-tuan lebih laju daripada sebelum ni sebab dia tak ada sekatan kelajuan internet. Jadi biasanya orang yang guna SIM kad Tuan Wow ni memang rasa lebih laju. Yang kedua, data yang tak habis boleh bawa ke depan. Kadang-kadang kita ni bukan guna data banyak sangat. Ada masa tu data kita guna tak habis. Jadi dalam Tuan Wow, data yang tak habis dia akan kumpul dan bawa ke bulan seterusnya. Ada masa bila kita guna data banyak, kita tak payah nak kena bayar lebih. Kita guna je baki-baki data yang dah terkumpulkan tu. Jadi jimat. C. Takaful. Semua pengguna SIM kad Tuan Wow akan diberikan perlindungan takaful kemalangan dan takaful nyawa secara percuma. Jika kita meninggal dunia disebabkan oleh kemalangan, waris kita akan terima bantuan keuangan RM30,000 ke RM50,000 percuma. Kalau kita meninggal dunia selain daripada kemalangan apa-apa sajalah, waris kita akan terima bantuan keuangan RM4,000 percuma. Kita bukan kena bayar pun caruman takaful macam dekat luar sana. Kita dapat free je sebab guna SIM kad Tuan Wow. D. Hairat kematian. Selain daripada takaful, kita juga diberi manfaat hairat kematian sehingga RM500. Jika kita meninggal dunia, waris kita boleh tuntut manfaat tersebut sehingga RM500. Nombor 5. Point voucher. Tiap-tiap kali kita top up, kita akan diberikan point. Point tu bila dah banyak, kita boleh tebus, dapat data free, kredit free, dan kita boleh pergi mana-mana kedai yang terima pembayaran melalui e-wallet. Kita boleh ambil barang, tebus barang tu guna point saja. Jadi dapat percuma. Kalau tuan-tuan tengok, SIM kad Tuan Wow ni sama. Boleh guna internet, boleh guna call, tapi dia bagi ekstra 5 kelebihan ini. Selepas tuan-tuan dah guna SIM kad ini, nombor 2 apa yang tuan-tuan perlu buat adalah perkenalkan SIM kad ini kepada orang lain. Bila tuan-tuan perkenalkan SIM kad ni kepada orang lain, tuan-tuan akan dapat bonus lah. Bonus ini adalah duit. Duit ni akan masuk dalam akaun bank tuan-tuan. Bonus yang pertama, bonus fast track. Bila tuan-tuan perkenalkan SIM kad Tuan Wow ini kepada orang lain, bila orang tu aktifkan saja SIM kad Tuan Wow, tuan-tuan akan dapat antara RM9 hingga RM50 bergantung SIM kad apa yang dia pakai. Nanti saya akan terangkan di akhir sesi jenis-jenis SIM kad ni. Saya bagi contoh, katakanlah pelanggan itu aktifkan satu SIM kad, tuan-tuan dapat RM50. Kalau 10 orang yang aktifkan SIM kad, tuan-tuan dah dapat RM500. Itu baru bonus fast track. Bonus yang kedua, setiap kali mereka lakukan top up, tuan-tuan akan dibayar komisen. Apa yang padunya, mereka nak top up tak payah cari kita. Mereka boleh top up di mana-mana saja. Yes, top up Digi. Boleh top up dekat internet banking, kedai ke, dekat e-wallet ke, tak kisah mana-mana. Mereka top up, kita tak pasal-pasal dapat komisen. Okey, berapa anda dibayar? Sangat simple. Setiap kali mereka top up, anda akan dapat 10% daripada nilai top up mereka. Katakanlah mereka top up RM5, anda dapat 50 sen. Top up RM10, anda dapat RM1. Top up RM30, anda dapat RM3. Top up RM50, anda dapat RM5. Masih kecil kan? Betul. Tapi anda kena ingat, anda boleh daftarkan seramai mana yang boleh. Dekat dalam Malaysia ni ada 30 juta pengguna handphone. Market sangat luas. Anda boleh daftarkan seramai mana yang boleh. Lagi ramai anda daftarkan, lagi banyaklah jumlah top up mereka. Jadi lagi banyak komisen anda akan terima. Bukan itu saja tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapat income lebih banyak apabila mereka berkembang. Katakanlah tuan-tuan daftarkan isteri. Isteri tu top up, tuan-tuan dapat 10%. Jadi tuan-tuan boleh daftarkan seramai mana yang boleh. Betul? Orang yang tuan-tuan daftarkan direct, semua itu adalah di bawah tier 1 tuan-tuan. Tier 1, tuan-tuan akan dibayar sebanyak 10%. Katakanlah dalam ramai-ramai yang tuan-tuan daftarkan tu, isteri tuan-tuan, dia pun nak buat duit juga. Takkan dia tengok suami dia je dapat duit tiap-tiap bulan kan? Jadi dia pun nak buat duit. Dia pun daftarkan kawan-kawan dia. Direct dengan dia lah. Jadi bila kawan-kawan dia top up, isteri tuan-tuan tu dapatlah 10% komisen. Tapi tuan-tuan tak pasal-pasal dapat 3%. Sebab kawan-kawan yang isteri tuan-tuan dah daftarkan tu adalah di baris tier 2 tuan-tuan. Jadi seberapa ramai yang ada dekat baris tier 2 tuan-tuan tu, tuan-tuan akan dibayar sebanyak 3% komisen. Benda yang sama juga apabila kawan-kawan isteri tuan-tuan tu, dia pun ada yang nak buat duit. Jadi dia pun daftarkanlah family dia. Jadi family dia top up, kawan-kawan isteri tuan-tuan tu dapat 10%. Betul?
Sebab dia daftarkan direct. Tapi tuan-tuan tak pasal-pasal dapat 13% sebab family dia tu di baris tier 3 tuan-tuan. Semua orang yang berdaftar di baris tier 3 itu, tuan-tuan akan dapat sebanyak 13% commission. Jadi bayangkanlah tuan-tuan, tuan-tuan bukannya kenal mereka pun, mereka nak top up pun bukan kena cari kita, tapi tak pasal-pasal kita dapat 13% commission. Tiap-tiap bulan dia top up, tiap-tiap bulan lah kita dapat commission. Jadi inilah cara bagaimana Tuan Wow membayar kita commission. Ini adalah saya tunjukkan peratus commission yang kita dapat jika kita pakai SIM card Biz. Kita ada 3 jenis SIM card guys. SIM card Lite, SIM card Pro, SIM card Biz. Yang paling murah Lite, yang sederhana Pro, yang paling premium Biz. Apa yang beza dia? Beza dia yang pertama harga. Yang kedua, peratus commission kita dibayar. Lagi premium SIM card kita pakai, lagi besar bayaran commission kita dapat. Jadi kalau tuan-tuan nak buat duit, nak cepat dapat duit, pakailah SIM card yang premium. Jadi apa kerja tuan-tuan dalam bisnes ni kalau nak dapat income banyak? Daftar je ramai-ramai. Bila tuan-tuan daftar ramai-ramai dekat tier 1 tuan-tuan, maka lagi ramailah orang tuan-tuan akan jumpa yang nak buat bisnes. Jadi daripada situ dia akan berkembang dekat tier 2. Bila dah berkembang dekat tier 2, akan berkembang juga dekat tier 3. Lama-lama commission tuan-tuan akan jadi banyak. Itulah yang saya buat. Selama 9 tahun saya dalam bisnes ni, saya dah ada 500 ahli direct yang aktif saya dah daftarkan. Saya dah boleh dapat commission, kadang-kadang boleh jadi 80,000, ada bulan boleh dapat 90,000. Paling tinggi saya pernah dapat 122,000 sebulan. Sungguh, ini saya cerita tak main-main. 1 tahun, pendapatan Tuan Wow declare kepada saya lebih 1 juta ringgit. Peringkat awal memang income dia kecil-kecil, tapi lama-lama dia boleh jadi sangat banyak dan dia tak akan berhenti jadi banyak. Bisnes ini sangat unik tuan-tuan. Pertama, tuan-tuan akan dapat income berterusan. Tuan-tuan hanya perlu buat sekali saja. Tuan-tuan nak buat kerja jual-jual, mengajak orang ini sekali saja. Tapi bila tuan-tuan dah dapat hasil dia dan tuan-tuan berpuas hati dengan hasil itu, tuan-tuan dah tak buat pun, income tetap masuk dalam akaun bank tiap-tiap bulan. Sebab orang akan terus guna handphone. Mana ada orang guna handphone sebulan je? Orang guna handphone bertahun-tahun. Jadi bertahun-tahun tuan-tuan akan dapat hasil tu. Nombor 2, income dia terkumpul. Katakanlah bulan Januari tuan-tuan daftarkan 5 orang saja. Orang tu top up, tuan-tuan dapat income. Masuk bulan Februari, tuan-tuan tak sempat nak buat sebab tuan-tuan busy. Sepatutnya normal, tuan-tuan tak dapat apa-apa income sebab bulan itu tuan-tuan tak ada buat sale. Tapi dalam Tuan Wow dia unik. Tuan-tuan tetap dapat income sebab 5 orang bulan lepas, bulan ini mereka top up lagi. Jadi tuan-tuan tetap dapat income. Bila tuan-tuan dah nampak hasil itu, tuan-tuan terkejut. Jadi tuan-tuan bulan 3 tu tuan-tuan semangat. Tuan-tuan pun daftarkanlah 10 orang. Sepatutnya kita dapat income top up daripada 10 orang tu, betul tak? Tapi bukan macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan akan dapat income hasil top up daripada 15 orang. Sebab 10 orang yang top up tu kita dapat hasil, 5 orang yang bulan Januari tu, bulan 3 tu dia masih top up lagi. Jadi income tuan-tuan tu terkumpul dan berkembang, makin lama makin banyak. Dan yang ketiga, income tuan-tuan boleh diwarisi. Cuba tanya diri kita sendiri. Katakanlah kita dah tak kerja, sakit, meninggal dunia, adakah majikan kita masih bayar gaji? Dah tentu tidak. Sebab kita dah tak ada dekat dalam dunia ni. Tapi dalam bisnes ini berbeza. Walaupun kita dah meninggal dunia, rangkaian kita yang dah guna SIM card Tuan Wow tu, mereka masih top up tiap-tiap bulan. Jadi income itu company tak hanguskan, company tetap bayar tiap-tiap bulan. Jadi income itu dia akan wariskan kepada orang yang kita sayang. Mana kita nak jumpa platform macam ni guys? Nombor 4, bisnes ini kita boleh buat secara part time. Kita tak ada KPI yang kita kena pastikan tiap-tiap bulan kita kena buat sale, pastikan produk kita kena beli untuk kita maintain dapat income. Tak ada. Bisnes ini sangat santai. Bahkan orang tu nak maintain repeat sale pun dia boleh top up dekat mana-mana saja. Tak perlu cari kita. Kerja kita dapat income saja. Dan yang kelima, bisnes ini sangat mudah. Kita hanya perlu jadi pengguna SIM card ini saja. Lepas tu belilah SIM card ekstra sikit untuk kita nak pergi jual ke orang. Mereka nak aktifkan SIM card itu pun boleh aktifkan sendiri saja melalui link Wow daftar kita. Senang kan? Terpulang tuan-tuan nak ikut ataupun tidak. Cuma nasihat saya, buatlah bisnes ni. Bisnes ini modal dia kecil saja. Tuan-tuan tak payah nak buat loan pun. Daripada kita ni asyik pening aja masalah duit kan. Lebih baik kita cuba je buat bisnes ni. Sekali kita dah dapat income tuan-tuan, kita akan dapat income itu tiap-tiap bulan. Boleh jadi bertahun-tahun lamanya kita terima hasil. Selagi orang
guna handphone, selagi tu kita akan terus terima hasilnya. Dekat dalam Malaysia ni memang betul banyak peluang untuk kita tambah pendapatan. Setakat kita kerja, kita dapat income, itu biasa. Setakat kita buat bisnes, kita dapat income, itu pun biasa. Tapi kalau kita boleh jumpa satu peluang yang kita tak buat kerja pun kita tetap dapat income, ini luar biasa.